berkumpul dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini sangat besar ganjarannya, seumpama lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Daripada ramai-ramai tadi, alhamdulillah Allah pilih kita untuk sama-sama dan duduk dalam majlis ilmu. Kemudian barang siapa yang solat fardu subuh secara berjemaah, kemudian duduk berzikir atau membaca Al-Quran atau duduk dalam majlis ilmu sehinggalah terbit matahari, kemudian menunaikan solat 2 rakaat, maka ganjaran baginya adalah seumpama menunaikan umrah dan haji yang sempurna. Baik, kita sambung pengajian kita. Masih lagi dalam rukun solat, dan kalau tak silap yang terakhir kita ada rukun yang ke-6. Kita berhenti pada rukun yang ke-6, iaitu iktidal. Okey. Iktidal ini yang paling pentingnya adalah tumakninah. Tumakninah ini yang selalu orang terlepas pandang, kerana tumakninah itu bermaksud diam segala anggota. Dia berbeza dengan rukuk, duduk antara sujud dan juga sujud. Yang tiga tu tak ada masalah kita untuk tumakninah, sebab memang pasti seluruh anggota kita diam. Contoh kalau rukuk, tangan kita dekat lutut kan. Kalau sujud, tangan dekat lantai. Duduk antara sujud, tangan dekat atas peha kan. Jadi memang tak bergerak. Jadi tak ada masalah untuk kita kira dia punya tumakninah. Tumakninah ni ialah maknanya sekadar tempoh bacaan subhanallah. Jadi kalau iktidal ni, kalau dikira ketika dia berdiri, belum tentu lagi, belum boleh lagi sebenarnya. Sebab ketika dia iktidal, sami Allahu liman hamidah, tangan dia dekat atas. Bila tangan dia dekat atas, belum bermakna belum diam lagi. Jadi sami Allahu liman hamidah, dia walaupun ketika dia berdiri itu cukup tempoh baca subhanallah, tapi sebenarnya belum boleh kira lagi sebab tangan dia masih bergerak. Jadi sehinggalah dia tangan dia di bawah dan tak bergerak, baru boleh dikira tempoh tumakninah. Jadi masalah kalau dia dah angkat tangan dan dekat bawah pun tangan dia bergoyang lagi, tu masih belum boleh kira lagi. Sampailah tangan dia berhenti, baru boleh kira. Lepas tu baru dia pergi sujud. Kalau dia sami Allahu hamdah, tangan atas, bawah tak berhenti, terus dia sujud, bermakna tak ada tumakninah, maka tidak sah iktidal. Jadi kena hati-hati. Sebab itu digalakkan kita ketika iktidal tu kita membaca bacaan sunat. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Dan tu boleh sambung lagi, hamdan katsiran mubarakan fi. Itu ada hadis ni. Hadis dia apa? Daripada Rafi' Az-Zaraqi radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami solat bersama Nabi SAW. Apabila baginda mengangkat kepalanya daripada rukuk, baginda membaca sami Allahu liman hamidah. Seorang lelaki di belakangnya membaca rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selesai solat, Nabi SAW bertanya, siapa yang membaca kalimah tadi? Jadi ada seorang lelaki menjawab, saya. Jadi Nabi SAW bersabda, aku melihat lebih kurang 30 malaikat berlumba-lumba untuk menjadi yang pertama mencatatnya. Daripada Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 799. Ini hadis sahih lah. Jadi ada setengah riwayat kata lebih daripada 30 malaikat. Ada lagi riwayat lain kata 30,000 pun ada. Tapi yang sahihnya 30 lah. 30. Jadi kenapa kita digalakkan bacaan sunat ni? Sebab nak bagi supaya ada masa tumakninah tu.
kan? Sebab kalau baca yang wajib saja, bacaan dia tak ada wajib. Iktidal ni tak ada bacaan yang wajib, yang bacaan tu semua sunat. Tapi bila dibaca tu, bermakna diharapkan adalah masa dia diam sekejap tu untuk dikira tamakninah ni. Okey, selesai bab iktidal. Ada soalan? Okay, soalan kita sambung rukun yang ke-7, iaitu sujud. Sebelum kita masuk rukun yang ke-7 ni, ketika kita daripada rukun itu disunatkan kita mengangkat tangan. Dalam solat ni ada 4 tempat saja yang disunatkan angkat tangan. Yang pertama iaitu sebelum rukuk, angkat tangan. Yang wajib, yang pertama sekali sebenarnya ketika takbiratul ihram, itu sunat juga. Sunat katakan. Takbiratul ihram tu dia yang wajibnya lafaz Allahu Akbar itu qauli. Tapi disunatkan juga ketika itu mengangkat tangan. Itu yang pertama. Yang kedua baru sebelum rukuk. Yang ketiga selepas rukuk, maknanya nak iktidal ni, sama Allah dah 3. Yang keempat adalah bangkit daripada tahiyat awal. Ini 4 saja. 4 saja yang disunatkan angkat tangan. Jadi selain daripada itu tidak disunatkan. Jadi kalau selepas rakaat pertama, ada orang tiap-tiap rakaat dia setiap kali bangun dari sujud dia angkat tangan. Itu tak. Jadi sebenarnya yang kena angkat tangan, yang disunatkan angkat tangan itu adalah selepas tahiyat awal saja. Kita dah bincang juga sebelum ni. Tapi kita refresh balik. Sebab apa? Kalau dia angkat tangan ketika yang bukan disunatkan, takut dia terlebih 3 perbuatan berturut-turut. Sebab angkat tangan ni dah kira 2 tau. Kalau dia gerak satu lagi, kepala dia ke ataupun mana-manalah badan dia gerak, dah jadi 3. Dia boleh batal solat. Jadi kena ingat, angkat tangan tu yang disunatkan cuma 4 tempat saja. Kemudian ketika iktidal juga kita dah bagi tahu dia rukun pendek. Jadi rukun pendek ini tidak kadar tempoh iktidal tu tidak boleh lebih lama daripada Al-Fatihah, kecuali pada rakaat yang terakhir. Rakaat yang terakhir, jadi sebab itu subuh tadi rakaat terakhir kita boleh membaca doa kunut panjang mana pun tak ada masalah. Sama juga dengan kunut nazilah, kita baca pada iktidal yang terakhir, rakaat terakhir. Dan juga bulan Ramadan, mulai malam yang ke-16, Ramadan, pada witir, rakaat yang terakhir kita akan membaca doa kunut. Baik, okeylah, kita masuk rukun yang ke-7, iaitu sujud. Jadi sujud ni syarat-syarat dia apa? Pertamanya adalah 7 anggota. 7 anggota sujud. Apa dia? Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, dan juga 2 perut jari kaki. Jadi perut jari kaki ni tak semestinya semua, tak semestinya 5 jari, memang sekurang-kurangnya 1. Biasa ibu jari lah, perut ibu jari kaki. Jadi kalau kaki ni sentuh kuku je, tu tak lipat, tidak sah lah. Ataupun terbalik, dia tapi kecuali lah kalau dia tak boleh bengkok kan. Kalau tak ada, memang jari dia tak boleh dibengkokkan, dimaafkan lah. Kategori orang sakit lah. Tapi kalau dia boleh lipat jari, tapi kaki dia tak lipat jari dia, sekurang-kurangnya 1, iaitu ibu jari dia, itu tidak sah. Okey, yang 7 anggota ni yang tak boleh berlapik cuma dahi. Jadi maknanya apa? Tangan tu kalau dia pakai sarung tangan tak ada masalah. Kalau kaki pakai stokin tak ada masalah. Lutut dah pastilah dia tutup kan, takkan dia pakai seluar pendek sembahyang. Selain daripada dahi,
tak ada masalah kalau bertutup besar, berlapik tapi dahi pastikan ketika dia sujud menyentuh kepada tempat sujud ataupun lantai ataupun sejadah tak boleh ditutup oleh apa-apa saja pakaian dia. Contoh kalau orang dia pakai serban, ekor dia panjang ekor dia panjang, tertutup dahi dia sampai tak ada satu bahagian dahi pun terkena tempat sujud, maka tidak sah sujud dia. Ataupun orang perempuan lah, orang perempuan dia pakai telekung kan, telekung dia tertutup tempat sujud, tertutup dahi dia, tidak sah. Yang lain tak apa, tangan kaki tertutup tak apa, terlapik tak apa, jangan dahi terlapik oleh telekung dia. Kalau telekung orang depan, orang sebelah tak apa, yang penting bukan pakaian dia. Ataupun orang pakai ridak, ridak dia tak letak bawah, dia sangkut. Ridak tu masa dia sujud tertutup pada tempat sujud tu sampai dahi dia tak kena, pun tidak sah. Jadi sebab itu kalau ada ridak, kita sunat kita letak dekat bawah. Itu sunat apa nama tu, tak ingat apa tu. Dia macam sejadah lah, dia macam dia ada tanda kan. Kalau letak tu depan tempat, masa dekat tempat sujud, maknanya haram orang lalu depan dia kalau dia solat sendiri lah, tak sunat. Jadi kalau solat berjemaah tak ada masalah kalau nak lalu. Okey, 7 anggota Kemudian syarat dia lagi adalah telah sempurna lah iktidal tadi. Iktidal tadi dah sempurna, dah cukup tumaninah dia, barulah dia sah sujud dia. Kalau macam contoh tadi, dia dah sujud tapi dia rasa iktidal dia macam tidak sah, macam tak cukup tumaninah wajib dia patah balik. Wajib dia patah balik berdiri, sempurnakan iktidal, baru dia sujud baru sujud dia sah. Kalau dia punya iktidal tak sempurna, maka sujud dia tidak sah. Dan juga syarat seterusnya adalah mestilah dia sujud itu dengan sengaja. Ada tak sujud tak sengaja? Contohnya dia tengah iktidal ni, tiba-tiba orang tolak dia sampai dia terjatuh, tersujud. Dia belum lagi nak sujud, tapi orang dah tolak dia sampai dia dah terjatuh ke bawah, sampai dia tersujud. Maka dia kata, alam dah sujud ni, sujud terus lah. Kalau sujud macam itu tak sah. Dia mesti bangkit balik, barulah sujud semula, baru sah. Lagi apa? Lagi dahi tu. Dahi tu kalau contoh kalau dia sujud atas sejadah yang tebal ataupun atas kapit yang tebal, dia tak boleh sujud sekadar dia macam sentuh contoh kalau kapit tebal, dia setakat sentuh dahi, dia tak sah juga. Dia kena tekan sikit. Umpamanya kalau ada kapas, ada kapas tu kita buat macam bentuk bulat ke, contoh ni ibarat je lah. Kapas tu buat bentuk bulat, bila sujud maknanya kapas tu penyek. Dia kena macam tu, baru dia sah. Tak boleh setakat sentuh kapas tu pada dahi, tapi kapas tu masih lagi dalam keadaan bulat tu. Tak boleh, dia mesti bagi penyek. Di sini tak ada masalah lah, kapit tak ada letak apa, sejadah pun tak tebal, kapit tak tebal, ini tak masalah. Jadi tak boleh setakat kena saja, tak boleh, dia kena tekan sikit. Tapi janganlah tekan kuat sangat. Ada orang dia tekan kuat-kuat sampai berbekas dahi dia, tu pun takut nanti ada masalah lain. Baik.
Lagi apa? Syarat yang seterusnya, kepala mestilah rendah daripada punggung. Macam mana sujud kepala lagi tinggi daripada punggung, ada tak? Contoh kat tangga tu, orang dah penuh. Sini mungkin tak adalah, tapi boleh lah. Tempat lain semua dah penuh, tinggal tangga je tempat dia semayang. Kalau dia semayang kat tangga tu, kalau dia berdiri tak ada masalah, rukuk tak ada masalah. Bila dia sujud, kepala dia lagi tinggi daripada punggung, pasal kepala dia dah tangga yang atas. Tidak sah. Dia kena pastikan punggung dia lagi tinggi daripada kepala. Sebab itu orang kata solat ni adalah bukti kita mengabdikan diri kita kepada Allah SWT. Maknanya kita biarkan diri kita ni dalam keadaan yang hina, sampai apa, punggung kita lagi tinggi daripada kepala kita. Maknanya kita telah meletakkan diri kita berada di yang bawah sekali. Maknanya kita sebagai hamba Allah. Itu kalau dia semayang sujud, boleh sujud sempurna dah. Jadi kalau dia tak boleh sujud, orang yang jenis tak boleh sujud, contoh biasa orang solat atas kursi lah, solat atas kursi ni, kalau dia memang tak boleh sujud, tak ada masalah, dia boleh sujud isyarat atas kursi. Tapi biasanya kalau orang sujud isyarat atas kursi ni, dia punya kepala lagi tinggi daripada punggung kan. Jadi kalau ikut pendapat yang utamatnya, kalau dia tak boleh sujud dekat bawah, kat lantai, dia mesti sujud dalam keadaan rukuk, sama macam rukuk. Bermakna apa? Selepas dia rukuk, dia iktidal. Lepas iktidal, dia nak sujud kan, dia sujud dia dalam keadaan rukuk. Kalau boleh, ketika rukuk tu dia tunduk bawah sikit daripada yang rukuk yang asal tadi lah. Kalau rukuk tadi katakan 90 darjah kan, kalau boleh ketika sujud dalam keadaan rukuk itu, dia punya kepala rendah sikit, jadi apa, 100 darjah. Macam tu lah, rendah sikit lah. Kalau tak boleh tak apalah, rukuk je macam biasa. Jadi orang akan nampak dia macam solat 3 kali rukuk kan. Benar-benar rukuk yang pertama, dia iktidal, kemudian dia rukuk yang kedua tu bermakna sujud yang pertama, kemudian dia duduk balik, duduk terus sujud yang kedua, maknanya rukuk yang ketiga. Maknanya seolah-olah kita nampak dia 3 kali rukuk. Ini adalah pendapat yang paling utama. Jadi kalau dia nak sujud isyarat, bermakna dia secara duduk pun dibenarkan juga lah, tapi pendapat yang tak kuat. Sebab apa? Sebab tadilah, sebab syarat sujud itu adalah kepala lebih rendah daripada punggung. Jadi sebab itu digalakkan, ataupun kita yang tak boleh sujud di bawah ni, kalau dia boleh rukuk, bermakna dia sujud dalam keadaan rukuk. Itu yang terbaik. Tapi tidak menyalahkan jugalah orang yang sujud atas kursi tu, sebab memang ada pandangan yang membenarkan juga, sebab dia dikira bukan sujud betul, dia dikira isyarat. Tapi tidak kuat, pandangan tu tak kuat. Okey. Kemudian yang terakhir adalah tumakninah. Jadi tumakninah tak ada masalah lah. Jadi biasanya lebih lah daripada kadar bacaan subhanallah. Dan kita disunatkan membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kalau imam tu, kalau kita sembahyang berjemaah, imam tu pula jenis yang laju. Kalau biasa kita baca subhanallah wa bihamdi itu sempat 2 kali je. Jadi kalau kita ada imam macam yang laju macam ni, kita cuba baca yang minimum, iaitu subhanallah je. Subhanallah 3 kali.
Itu lebih baik, lebih afdal daripada kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 2 kali. Yang tu lagi tadi lagi baik. Okey. Bila kita sembahyang berjemaah ni, kalau imam ada mic, okeylah, kita boleh tahulah imam dah bangun daripada sujud atau tak. Ni kalau imam mic rosak, macam ni, mic rosak tak dengar suara imam, ataupun sembahyang di tempat yang ramai orang, biasa masjid lah, ramai sebab orang, dia duduk belakang ataupun di sebalik daripada dinding ke, dia tak nampak imam. Cuma dia bergantung, dia bergerak tu, dia bergantung kepada dia tengok makmum lain. Boleh lah, masih sah lagi. Tapi bila sujud, udahlah, suara imam tak dengar, makmum tak nampak pasal tengah sujud kan. Jadi kalau dia dah bangun, dia rasa macam dah lama ni, dia bangun, tengok orang tak bangun lagi, imam pun belum bangkit lagi daripada sujud, maka wajib dia sujud balik. Pasal dia tersalah. Tapi kalau dia sengaja, memang dia nak angkat lah, memang dia nak angkat awal daripada imam, hukumnya berdosa. Tapi kalau dia dah buat macam tu, dia sujud balik, dah batal. Sebab dia dikira dah sujud lebih daripada yang sepatutnya. Macam seolah dia sujud 3 kali lah, sujud 3 kali dah lebih, dah batal. Jadi kalau dia tersalah angkat, macam tadilah, keadaan macam tadilah, dia maknanya tak tahulah, mungkin imam tu baca sujud, mungkin biasanya sujud yang terakhir lah, sujud terakhir mungkin imam tu dia baca doa sekali ke, baca doa panjang. Jadi dia ingat apa pasal tak bangun-bangun ni, jadi dia dah angkat kepala, tengok memang imam sujud lagi, wajib dia sujud lagi. Tak boleh dia kekal duduk tahiyat akhir, tak boleh, dia kena sujud balik. Okey, kalau dia dah selesai sujud 2 kali, macam mana nak dia sujud 2 kali ni? Sujud 2 kali ni, dia kena ada duduk antara 2 sujud lah. Duduk antara 2 sujud tu lah yang menyebabkan kita sujud 2 kali, kan? Katakan dia sujud sekali je, sujud sekali, betul dia terus bangun, dia terlupa dah ni. Kalau dia dah berdiri, kalau sembahyang seorang, dia dah berdiri, baru dia syak, dia kata dia sujud sekali ke 2 kali, maknanya kalau dia syak, dia tak payah patah balik, dia kira yang rakaat pertama tadi tak ada, dia kira itulah rakaat dia yang pertama. Kalau kata dia bangkit daripada rakaat pertama ke rakaat kedua lah, bila dia syak lah. Sama juga macam solat berjemaah, jadi jangan dia turun balik sujud 2 kali lah. Kalau solat berjemaah memang dia kena ikut imam. So kalau dia solat berjemaah, dia ikut imam sampai imam dah bagi salam, dia tambah 1 rakaat. Kalau solat sendiri, sebelum ni kita kata, contoh kalau dia tadi iktidal kan, dia terlupa iktidal, dia kena patah balik. Walaupun dah sujud 2 kali sekalipun, dia kata dia iktidal tadi, dia rasa tak sah, dia syak macam tak sah, tak cukup tamanina ke, maka wajib dia patah balik. Tapi kalau dia dah sujud, dia syak dia dah sujud belum, ataupun dia syak dia sujud sekali ke 2 kali, ataupun dia syak sujud dia tak cukup tamanina ke, dia tak payah patah balik, dia teruskan aja berdiri tu, kira dia rukun yang rakaat yang sebelum tu kira tak kira lah. Kalau dia naik daripada rakaat ke-3
naik ke rakaat keempat, bermakna dia masih lagi rakaat yang ketiga. Maka nanti dia turun, dia tak tahiyat akhir, dia tambah lagi satu rakaat. Jadi orang akan nampak dia solat-solat, dia solat 5 rakaat lah. Memang dia solat nampak 5 rakaat lah. Walaupun sebenarnya dia buat je sujud tu, dia je yang syak. Siapa suruh dia syak? Kalau dia yakin, mula-mula, contohlah mula-mula dia dah berdiri tu, dia syak, mula-mula dia syak, kan? Dia teruskan baca Fatihah, kan? Bila dah habis baca Fatihah, dia rasa betul lah tadi sujud 2 kali lah. Jadi tak payah dah tambah, kan? Dia dah yakin, keyakinan dah datang. Kalau dia masih sampai dah habis Fatihah, dia nak rukuk pun dia masih lagi syak, macam itu barulah dia kena tambah satu, maknanya di rakaat yang sebelum tu tak kira. Tapi kalau dah habis salam baru syak, itu tak payah layan lah, itu syaitan lah. Kira sah lah tu. Kecuali kalau dia betul-betul yakin, dah bagi salam, dia yakin, aku yakin lah tadi memang sujud sekali, dia boleh tambah satu rakaat dengan segera, asalkan tempoh daripada dia bagi salam tu sampai dia rasa salah tu tak lebih daripada 6 kataan. Tak lama lah. Tapi kalau dah lama sangat, dah 10 minit, 2 minit, baru dia timbul rasa apa, tak sah tu, maka dia kena solat semula dah, ulang balik lah. Kalau tempoh tak lama daripada bagi salam tu, dia masih lagi boleh tambah satu rakaat. Okey, habis tentang salam. Salam lah, sujud. Rukun yang ke 7, sujud. Kalau solat 7.30 kita berhenti. Sempat satu lagi kot, iaitu rukun yang ke-8, duduk antara 2 sujud. Jadi peristiwa duduk antara 2 sujud ni adalah diambil ketika peristiwa Isra' Mi'raj, ketika Nabi Isra' ke langit ke berapa saya tak ingat, ada satu langit tu dia nampak semua malaikat tengah sujud, kan? Kemudian bila malaikat ni tahu Nabi SAW dah sampai, tengah tengok dia, maka malaikat ni semua duduk. Daripada sujud tadi, duduk sebab nak tengok Nabi lah, kan? Lepas tu dia sujud balik. Itulah sejarah je lah, kalau dia kata dari mana sejarah duduk atau sujud ni, sebab tu lah. Solat ni diajar oleh Jibril AS selepas daripada Isra' dan Mi'raj. Tapi bukannya Nabi Isra' dan Mi'raj tu dia sampai sebelum subuh, dia sampai ke Mekah sebelum subuh. Tapi subuh tu Jibril tak datang lagi. Jibril tak ajar lagi solat subuh masa tu. Jadi solat yang pertama sekali Jibril ajar adalah solat zuhur. Subuh tu yang esok je lah baru Jibril ajar. Okey, itu sejarah lah. Jadi apa syarat-syarat untuk sah duduk antara sujud ni? Pertama, bila kita kata duduk itu, kita kena tahu apa dan hukum ataupun maksud duduk. Duduk ni bermaksud punggung kita berada di atas sesuatu, sama ada atas kaki kita ataupun atas lantai. Kalau orang tu dia ada masalah lipat, tak boleh nak lipat kaki, kan? Jadi bila dia duduk, punggung dia bukan atas lantai, bukan atas kaki, macam terangkat lah, atas angin lah. Kalau ikut pendapat mutamadnya tidak sah. Sebab apa? Duduk tadi
mesti atas sesuatu, sama ada atas kaki ataupun atas lantai ataupun atas kursi. Itu baru dia hukum duduk itu sah. Walau bagaimanapun walau bagaimanapun ada pendapat yang lemah, pendapat lemah. Kalau orang tadi punggung dia terangkat sekalipun, tapi bila orang tengok dia, orang kata oh dia ni tengah duduk, ada rupa macam duduk lah, walaupun dia terangkat punggungnya, masih dikira sah juga. Tapi pendapat lemah, pendapat yang utama je, wajib punggung dia tu berada di atas sesuatu, duduk atas sesuatu. Jadi kalau contohnya, kalau orang tu kalau dia duduk tak boleh, kaki dia tak lipat, boleh dia duduk tayak akhir. Tak boleh duduk macam duduk tawarruk lah. Panggil duduk tawarruk. Macam duduk tayak akhir. Duduk tayak akhir boleh. Maknanya lebih baik dia duduk antara sujud tu dalam keadaan duduk tawarruk lah. Itu lebih baik. Ataupun duduk atas kursi lah. Tapi duduk atas kursi kan susah berada di sujud, kan? Lebih baik dia duduk tawarruk. Jadi dia punya punggung kena lantai, lebih baik daripada punggung dia terangkat, sebab kalau punggung terangkat ni, kalau ikut pendapat pertama tidak sah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, perlulah sempurna sujud ni. Sujud pertama lah, dia kata sempurna sujud ni sujud pertama, barulah boleh duduk antara dua sujud. Kalau sujud tadi tak cukup tamanina, maka duduk antara sujud tak sah. Tadi tamanina saya tak cerita sujud ni. Sujud ni kalau pada kebiasaannya tak ada masalah lah untuk tamanina ketika sujud ni. Tapi contoh kalau contoh sembahyang di Mekah ketika waktu panas, solat zuhur contoh, lantai tu panas tau, bila dia sujud pertama kali, dia dah sujud, dia rasa panas, dahi dia panas. Kalau masa dia tu dah cukup tamanina, dia dah angkat, walaupun ialah dia sembahyang berjemaah biasanya kan, dia dah angkat, tak boleh dia sujud balik. Berarti dikira dia sujud dua kali. Tapi kalau cuma sentuh sekejap, terkejut panas kan, dia bawa sentuh sikit dah panas, terkejut, terkejut tak apa, terkejut boleh sujud balik lah. Ataupun dia alas lah apa-apa dengan apa-apa lah supaya tak panas dahi dia, boleh, tak ada masalah. Dia sujud atas alas tu. Kalau terkejut tak apa. Kalau dia dah sujud, dah cukup tamanina, baru dia tak tahan panas, dia tak tahan, dia angkat, tak boleh dia sujud balik. Biar dia, maknanya dia tunggulah imam tu dalam dalam duduk antara sujud, untuk sujud yang kedua. Tak ada masalah. Jangan paksa pula sampai dahi dah panas kan. Tak ada masalah, tak berdosa, sebab dia tak tahan, panas. Kalau tahan sekalipun, kalau mau mudarat pun tak boleh juga kan. Jadi tak ada masalah, dia angkat awal. Kalau saja angkat, tak panas pun angkat, itu berdosa dah. Ini sebabkan panas, tak ada masalah. Okey, dah selesai, dah sempurna sujud, baru boleh duduk antara sujud. Okey, syarat seterusnya apa? Kemudian mestilah duduk itu dalam keadaan sengaja. Dia sama macam tadi, macam rokok, macam tidak kan. Dia mesti ada qasad, sengaja duduk, bukan tak sengaja. Contoh tu, dia tengah sujud tadi, dia tengah sujud yang pertama, datang cucu dia, cucuk buntut dia, terkejut sampai terduduk kan. Dia belum nak bangun lagi, tapi disebabkan dia terkejut, ada bunyi mercun ke apa ke, sampai dia terduduk sendiri, dia kata alang-alang dah duduk, terus sujud lah. Tak boleh, tidak sah. Kena patah balik, sujud balik,
Dia tak dikira yang itu, dia tak dikira sujud 2 kali pasal tak sengaja kan. Tak sengaja dia tidak dikira sujud 2 kali. Maksudnya sujud semula, barulah duduk dengan sengaja. Duduk antara sujud dengan sengaja ya. Kalau tak sengaja tak boleh, tidak sah. Okey, tumaninah tak ada masalah lah. Tumaninah kadar subhanallah tak ada masalah sebab dan bacaan kita pun lebih daripada baca sunat tu, lebih pilih itu tak lebih daripada kadar subhanallah. Jadi itu tak ada masalah. Cuba kalau sembahyang sendiri, hati-hati dengan rukun pendek. Dalam solat ni ada 2 rukun pendek, iaitu iktidal dengan duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud jangan lebih lama daripada bacaan tahiyat akhir. Kalau iktidal, jangan lama daripada baca Fatihah. Tapi kalau duduk antara 2 sujud, jangan lama daripada bacaan tahiyat akhir. Sebab dia rukun pendek. Jadi ada orang tanya sebelum ni, apa hukum kalau tertidur ketika duduk antara 2 sujud? Kalau dia tidur antara 2 sujud, dia tertidur kan? Dari segi wudu tak batal, sebab dia papan punggung dia tetap kan, tak batal wudu. Tapi kalau dia dah tidur lama sangat, lebih daripada kadar bacaan tahiyat awal tu, tahiyat akhir, tahiyat akhir yang wajib lah, sama macam tahiyat awal lah, lebih lama. Contoh katakan tahiyat awal tak apa, tak baca wajib, tahiyat akhir katakan 25 saat katakan, dia tidur kat duduk antara 2 sujud tu dah sampai 30 saat, batal lah. Walaupun wudu dia tak batal, tapi dia batal disebabkan dia memanjangkan rukun pendek. Jadi duduk antara 2 sujud ni yang paling afdalnya adalah duduk iftirash. Iftirash itu biasa kita buat lah. Sama macam tahiyat awal lah, duduk iftirash. Iftirash ni maknanya punggung atas kaki. Kalau dia ada masalah macam tadi, tak boleh lipat kaki, tak. Kalau duduk iftirash menyebabkan dia punggung dia terangkat, boleh dia duduk tawarruk, ataupun duduk bersila boleh, ataupun duduk kaki ke depan menghadap kiblat pun tak ada masalah, masih sah lagi. Ataupun duduk atas kursi dia ada banyak pilihan. Duduk ni ada banyak pilihan dia boleh pilih mengikut kesesuaian dia, tak ada masalah. Dia kena pilih duduk yang paling sesuai untuk diri dia. Kalau dia memang tak boleh sujud di bawah, boleh duduk atas kursi. Kalau dia memang dia boleh sujud, dia boleh sujud sempurna bawah. Kalau duduk atas kursi boleh juga, tapi susah sikit lah nak turun bawah Duduklah, duduk tawarruk ke, duduk sila ke, boleh. Okey, itu je lah untuk rukun yang ke-8, duduk antara sujud. Okey, habis. Okey, dah dekat 7.30. Ada soalan tak? Tak ada soalan jadi insyaAllah kita akan sambung rukun yang ke-9, duduk tahiyat akhir pada masa yang akan datang. Jadi kalau tak ada soalan, apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.